Assalamualaikum dan hi everyone. Hari tu saya review dia punya abang kan, tahun 2022. Hari ni saya nak review korang ni Honda City 1.5 Spec RS EHEV tahun 2023. Inilah adik dia. Apa yang saya minat dekat kereta ni sebab korang boleh tengok sekali. Honeycomb dia. Bumper pun Spec RS punya dan juga lampu dia LED yang tajam korang boleh tengok sini tajam, dan juga rim dia dual tone guys. Dia nampak klasik tapi memang cun. Manakala untuk enjin dia berdandingkan dengan enjin 1.5 EHEV dan menggunakan gearbox CVT by EHEV punya juga. Dan dia punya torque pun agaklah tinggi sebab dia hybrid kan. So dia menjimatkan minyak korang juga. Sesuai lah untuk korang guna untuk perjalanan jauh dan juga untuk buat daily guys. Korang masuk je untuk bahagian dalaman kereta ni, korang akan rapat sekali dengan touchscreen infotainment yang boleh connect sekali dengan Apple CarPlay korang dan juga Android Auto. Dan korang boleh tengok dekat sini steering multifunction dia memang handsome sekali dengan lining merah dekat sini. Nampak sporty guys. Dan korang jangan lupa mileage dia baru 71,000. Seat dia pun full leather seat Spec RS takkan tak full leather seat. So memang cun lah kereta ni. Memang dengan lining sporty dia warna merah ni memang cun guys. Dan korang jangan lupa dia ada sekali dengan sistem Honda Sensing ADAS. Korang mesti tertunggu pasal harga kereta ni. Kereta ni untuk dijual dengan harga 73,780 dan ikat loan 9 tahun serendah. Teka sini. RM900 je geng. Ini dia. So siapa yang berminat dengan kereta ni, korang boleh booking dengan kita orang serendah RM12 saja. So siapa cepat dia dapat. Okay guys, sudah faham? Sila komen. Assalamualaikum.